pada tanggal 9 Ogos 1959, lahirlah seorang insan pendidik di Klang, Selangor. Ayandanya seorang warden penjara merangkap tukang gunting rambut. Ibunya pula seorang suri rumah sepenuh masa, menjaga anak dengan kasih dan sayang. Ditatang bagai minyak yang penuh, punya 8 adik-beradik, memperbaiki diri dan keluarga, membuka seluruh rahsia alam, menemui semangat ketuhanan, menyelinap ke hati sanubari setiap pelajarnya. Beliau ialah Tuan Haji Idrus bin Osman. Jika engkau minta intan permata, tak mungkin ku mampu. Tapi sayangkan ku capai bintang dari langit untukmu. Jika engkau minta satu dunia, akan aku coba. Ku hanya mampu jadi milikmu, pastikan kau bahagia. Hati ini bukan milikku lagi. 1000 tahun pun akan ku nantikan kamu. Sayangku, jangan kau persoalkan siapa di hatiku. Terukir di bintang, tak mungkin hilang cintaku padamu. Hati ini bukan milikku lagi. 1000 tahun pun akan. Telah dihantar berkursus jangka pendek sebagai pertukaran pensyarah di Brook University, Ontario, Kanada bersebelahan Niagara Falls selama 6 bulan. Beliau telah mengajar khusus tentang pendidikan penggerakan dan gimnastik. Terukir di bintang, tak mungkin hilang cintaku. Sejak kecil lagi, beliau telah mewakili sekolah, daerah dan negeri. Antara sukan yang pernah diwakili oleh beliau ialah bola sepak, badminton, hoki, sepak takraw, softball, pingpong dan rugby. Bintang, tak mungkin hilang cintaku padamu. Terukir di bintang, tak mungkin hilang cintaku padamu. Beliau pernah menjadi juara perseorangan badminton Sabah tahun 1982 dan juara bergu pensyarah-pensyarah maktab seluruh Malaysia 1995. Beliau juga pernah mendaki dan menjejak kemuncak Gunung Tahan 1997 dan Gunung Kinabalu 1982. Di zaman kini, pemuda dan pemudi bebas bergaul, bernyanyi dan bersiul. Mahligai impian dengan permaisuri hatinya, Puan Nurliza Muhammad Yusof telah didirikan pada 22 Jun 1985. Sehingga kini, beliau telah mempunyai 5 cahaya mata, 3 putera dan 2 puteri. Pasti nanti senang hidupmu. Memerlukan perkhidmatan sebagai seorang guru di Sabah iaitu SMK JK Chonghua. Berada di kawasan pedalaman dan menempatkan ramai orang-orang murid, beliau terpaksa menaiki sampan dan juga jambatan gantung untuk ke sana. Dan jangan lupa pada Tuhan yang Esa. Mohon padanya ampun segala dosa. Selamat tentram sejahtera. Anak muda, sesal nanti tidak akan. Sekolah kedua beliau ialah di SMK Seri Mahkota Pahang. Minat terhadap pengajaran telah membawa beliau sebagai pensyarah di Maktab Perguruan Tengku Ampuan Afzan Kuantan dan juga Maktab Perguruan Tengku Ampuan Afzan Kuala Lipis sebagai ketua jabatan. Meneruskan pekerjaan ataupun kerjaya beliau di SMK Bukit Rangin pada tahun 2003 hingga 2004 sebagai guru penolong. Kemudian ke SMK Tengku Panglima Perang Tengku Muhammad pada tahun 2005 sehingga 2006 sebagai GPK HEM.
Tuan Haji Idrus kemudiannya meneruskan perjalanan kerjaya beliau di SMK Perantau Damai Muazzam Shah pada tahun 2006 sehingga 2007 sebagai pengetua. Terkini, beliau sekarang berada di SMK Seri Pancing Kuantan bermula dari tahun 2007 sehinggalah ke hari ini sebagai pengetua. Seterusnya, beliau akan meneruskan kerjaya perjalanan beliau sebagai seorang pengetua juga di Sekolah Sukan Malaysia Pahang. Sebagai seorang pendidik, beliau telah memperolehi banyak pencapaian di dalam laluan kerjaya beliau. Antaranya ialah Anugerah Perkhidmatan Cemerlang pada tahun 1993 dan 2006. Beliau juga pernah menjadi seorang jurulatih kebangsaan persembahan pelajar Hari Kemerdekaan ke-47 iaitu pada tahun 2004. Selain itu, beliau turut menjadi jurulatih kebangsaan persembahan patriotik sempena Hari Kemerdekaan ke-48 pada tahun berikutnya. Rancang dengan apa yang ada di tangan, bukan yang kita angan-angankan. Kita membina cita dan harapan, bukan mimpi dan igauan. Perancangan perlu diperhati agar tertib, rapi dan teliti. Matlamat dan caranya selari, masa pun harus diambil kira. Dahulu, Encik Idrus bin Osman, kedatanganmu dipandang sepi, penuh rasa jelik dan sangsi. Marah, suka, duka menjadi emosi. Ketika bersamamu menjadi siulan, kehadiranmu menjadi tercahan, menampung duka dendam di dalam. Namun, pengalamanmu menjadi tauladan. Onak dan duri ditempuh tenang, tanpa mengira waktu dan malam. Seantero Pahang mula mengenalimu, berdentam, berdentum, bunyi di Palu. Pancing menjadi semakin maju, berkat kerjasama dan di bawah naunganmu. Kini, Tuan Haji Idrus bin Osman, berkat kerjasama dan doa restu, Pancing jadi contoh menjadi visimu. Kejayaan hikmah bersyukur padu buat guru-guru, komuniti dan anak didikmu. Masa kian meninggalkan kita, sekelip mata sekejap cuma. 2012 menjadi saksi utama, pengetua Pancing akan meninggalkan kita. Kala itu, tiada lagi rasa marah, tiada lagi rasa dendam, tiada lagi jelik dan terjah. Marah bertukar menjadi sayang, dendam telah menjadi rindu, kasih dan cinta menjadi satu. Sedih hati ini, luluh jantung ini, mengenangkan hari-hari mendatang tanpa kelibatmu di depan pintu. Terima kasih, Terima kasih. terima kasih. Kami izinkan perpisahan ini. Demi kejayaan nusa dan bangsa. Terima kasih Tuan Pengetua, Mendidik, membimbing ke puncak jaya. mengasihi kami bagai awan di langit. Berjasa bila tiba masanya. Kami doakan
Semoga Tuan Haji Idrus bin Othman akan sentiasa ceria, sihat walafiat di samping keluarga tercinta. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum Tuan Haji Idrus. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan Haji kerana membenarkan dua anak murid dari sekolah Tuan Haji ini menghadiri workshop KWN ini yang ditajuk oleh Panasonic. Dan saya ingin mengambil kesempatan juga untuk mengucapkan maju jaya di tempat baru yang saya difahamkan Tuan Haji akan tukarkan.